Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati, yang dipertua Power Pejabat Islam Perak Mesir, sesi 2025-2026, Ustaz Ahmad Yamin bin Zainal Abidin, seterusnya bahasa AJKT. Seterusnya yang dihormati Ketua Hewi, Ustazah Abu Sahilah, tak dapat bersama kita malam ni. Dan barisan AJK Hewi yang hadir. Seterusnya sahabiah yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah sihat. Kalau tak sihat tak datang kan? Alhamdulillah. InsyaAllah kalau untuk malam ni kita akan teruskanlah dengan 2 bab yang berbaki. Kalau hari tu kita sempatlah masuk bab yang ke-7, tapi sempat masuk 1 golongan sahaja daripada 7 golongan. Yang tak masuk kelas sebelum ni mungkin tak tahu lah kan 7 golongan apa kan. Tapi insyaAllah hari ni kita akan kupas lah satu persatu. Jadi sebelum kita masuk ke balik sambungan kitab, anda berhajatlah untuk ambil masa sikit untuk jawab persoalan-persoalan yang ditanyakan kelas sebelum ni. Ada 6 soalan. Okay. Soalan yang pertama tentang apa hukum ataupun macam mana situasi kalau orang yang dia tak pernah jaga ataupun take note lah ataupun macam mana berkaitan dengan darah dia. Contoh daripada zaman dia haid, first time dia period, dia tak ambil tahu pun tentang warna darah, bilangan hari dan sebagainya. Situ. Tapi dia baru nak belajar hukum darah. Situasi tu macam mana kan? Ni soalan daripada Ustazah Atirah tak silap. Soalan pertama ni kan. Soalan ni dia berkaitan dengan hukum al-uzru bil jahli. Maksudnya keuzuran yang datang kerana kejahilan. Maksudnya seseorang ni dia takkan dihukumkan dengan sesuatu hukum sekiranya dia jahil. Tapi ada perbahasan lah tentang perbahasan kejahilan ni. Kita akan terangkan secara ringkas lah untuk malam ni. Dia berdasarkan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampunkan ke atas umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap ataupun tak sengaja, terlupa dan juga sesuatu yang dipaksa ke atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kalau daripada hadis ni dia ada banyaklah istifadah yang kita boleh ambil. Antaranya adalah kalau kita melakukan sesuatu dosa ataupun kesalahan kerana tersilap, tak teringat, lupa kan, benda ni takkan dikenakan hukum lah ke atas kita, tak dikira berdosa. Dan perkara yang kita dipaksa untuk lakukan, benda tu pun dikira tak berdosa lah ke atas kita. Jadi antara istifadah lain lah daripada hadis ni adalah segala yang haram di dalam ibadah jika dilakukan oleh seorang yang jahil atau lupa atau dipaksa, maka tak dikira dosa baginya dan tak dikenakan hukuman jika berkait dengan hak Allah. Adapun jika benda tu berkait dengan hak manusia, dia tak adalah dimaafkan begitu sahaja, dia perlu qada ataupun diganti rugi. Dan keuzuran bil jahli ni, kalau perbahasan ulama ada perbahasan lah. Jahil ni jahil pada perkara apa je yang diampunkan? Adakah semua bentuk kejahilan tu diampunkan? Ada yang perbahasan yang sempat kita baca lah. Pandangan dia adalah kalau kejahilan tu pada perkara yang zahir ataupun ma'ruf bid darurah, perkara yang boleh diketahui secara mudah. Contoh, orang Islam tak sembah berhala, benda macam tu. Dia tak kalau dia jahil pada benda macam tu tapi dia masih buat benda tu sepatutnya tak boleh berlaku lah. Benda tu masih dikira dosa sebab dia buat. Itulah. Adapun kalau perkara yang khafi, benda yang contoh kena belajar, kena cari guru, kena susah lah untuk dia dapatkan ilmu, tapi dia tak tahu benda tu dia buat, maka ni adalah jahil yang khafi dan dia dimaafkan lah di sisi Allah.
Jadi situasi macam orang yang dia tak pernah tahu pasal darah, lepas tu dia belajar baru dia tahu kan. Jadi untuk hukum-hukum, contoh selama ni dia tak jaga tentang solat dia tak tahu kodok macam mana, maka kita boleh hukumkan dia ni al-uzru bil jahli lah. Keuzuran dia adalah kerana kejahilan dia pada masa dahulu. Adapun begitu, tak ada masalah pun jika dia ni nak kodok balik solat-solat dia yang dah lalu. Contoh macam situasi orang masuk Islam kan, orang mu'alaf, dia tak pernah solat kan selama dia lahir. Tapi bila dia masuk Islam, dia ni umpama bayi yang baru lahir kan. Tapi boleh tak dia nak kodok solat-solat dia yang dah pernah lepas? Boleh je. Jadi ikutlah seseorang tu dia nak buat macam mana. Tapi Allah ni maha pengampun dan Allah tidak membebankan hamba dia. Gitulah secara mudahnya. Kemudian soalan yang kedua, apa hukum seorang tu dia istihadah, maksud dia gabung solat zuhur dan asar dalam satu wuduk, boleh ke? Ni soalan Ustazah Alia Maisarah kan. Dia macam seolah-olah dia jamak tapi dia tak jamak kan. Kalau situasi ni, kalau dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan walaupun dekat masa dia. Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i memang satu wuduk satu waktu fardu. Kalau mazhab lain ada yang benarkan, macam mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i tak perlulah. Kemudian yang ketiga, orang musafir dia kena jamak solat. Kan kalau jamak solat dia akan gabungkan dua fardu, betul tak? Adakah dia ni kena ulang step antara dua solat fardu tu? Ataupun boleh je gabung. Kalau situasi musafir berbeza. Kalau musafir ni dia ada banyak keuzuran dari segi, contoh kalau dia ni solat dua rakaat, lepas tu takkan dia nak berhentikan solat lepas tu ambil balik pula kan. Jadi hukum dia boleh je lah untuk satu wuduk untuk satu kali solat jamak qasar tu. Contoh dia dah jamak qasar untuk zuhur dengan asar kan. Wuduk yang baru untuk maghrib dan isyak pula. Contoh. Jadi boleh je lah untuk satu wuduk tu. Kemudian situasi yang keempat, orang yang darah non-stop, macam mana nak kira darah dia kan? Jadi situasi dia istihadah sentiasa kan. Kalau untuk situasi dia ni, kita kena tengok juga dia ni kategori yang mana satu. Sama ada dia ni mumayyizah ataupun ghair mumayyizah. Lepas situasi kalau dia mutahayyirah ke dan sebagainya. Gitu. Jadi nak tak nak memang dia kena tengok lah sama ada darah dia ni cukup syarat tak untuk menjadi mumayyizah, ataupun kalau tak cukup syarat dia kena beramal dengan ghair mumayyizah. Gitu. Kemudian soalan yang kelima, macam mana niat wuduk wanita yang daimul hadas? Ni soalan daripada Ustazah Aina Syazanani. Aina tak ada? Tak sihat? Okay. Kalau niat untuk wanita yang daimul hadas, dia boleh sama ada dua jenis niat. Satu, niat secara umum, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku niat wuduk kerana Allah Ta'ala secara umum. Ataupun dia boleh niat nawaitul wudu'a istibahatis salah lillahi ta'ala. Sahaja aku meniatkan wuduk untuk mengharuskan solat. Kenapa boleh timbul kan persoalan niat wuduk untuk wanita istihadah ni macam mana? Sebabnya ada satu lagi lafaz wuduk, iaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Kalau untuk mengangkat hadas ni tak boleh lah untuk wanita yang daimul hadas berniat dengan lafaz ni, sebab dia memang sentiasa berhadas. Dia hanya berwuduk untuk mengharuskan diri solat. Untuk nombor 6 soalan dia, contoh situasi wanita darah lebat, pakai je terus keluar darah istihadah macam mana situasi dia? Situasi dia ni sama je lah macam situasi orang lain yang istihadah juga. Dia still kena sumbat ataupun dia kena ikat dia punya kemaluan. Ikutlah syarat-syarat yang sebelum ni kita dah bentang. Maksudnya kalau lah menyumbat tu menyakiti dia, tak perlulah dia, untuk dia sumbat, cukuplah dia mengikat dengan tuala wanita kan. Macam tu. Dia kalau dihukumkan tu berdasarkan kemampuan, sekadar mampu untuk dia ni menahan darah. Sebab tu kena cepat-cepat solat. Maksudnya tak boleh bertangguh-tangguh solat. Dan hukum dia menahan darah tu adalah supaya darah dia tu tak kena pada pakaian yang dia bawa pergi solat tu.
Adapun kalau contoh dia ikat dan dia basuh tu, keluar darah tapi tak terkena pakaian pun. Maksudnya dia masih berada di tuala wanita tu sahaja, tak mengapalah. Kalau hukum wanita yang istihadah ni, darah dia walaupun dia keluar, tapi sebabkan dia dah ambil wuduk, dia dah ikut step tu tadi, wuduk dia tu hanya akan terbatas sekiranya dia ni keluar hadas-hadas yang lain. Contohnya dia buang air ke, keluar angin ke, ataupun dah habis solat fardu satu kali tu. Maksudnya tu baru, waktu tu dah baru dikira wuduk dia dah tak valid dah lah untuk solat fardu yang lain. Macam tu. Jelas tak? Jadi kalau dia keluar darah pun, contoh dia tengah pakai, tengah bersiap tu keluar darah, tu tak apa. Sebab itu dia tengah usaha, tu je yang termampu untuk dia tahan darah dia. Macam tu. Tak adalah macam keluar sikit darah dah kena ambil wuduk balik daripada awal. Bukan macam tu. Sebab dia situasi dia daimul hadas. Sama juga kalau orang yang ada kencing tak lawas, sama juga macam tu. Tengah-tengah pakai tiba-tiba terbatuk keluar air kencing kan. Biasa orang-orang tua lah macam ni. Jadi dia sebaiknya mungkin dia sekadar tukar je lah dia punya pad tu, tukar kepada yang baru. Tak perlu untuk dia repeat balik step tu daripada awal. Jelas tak? Okay. Itu saja untuk soalan minggu lepas. Ada yang nak tanya balik? Yang pertama tu, dia kan dah tak ingat pasal darah-darah dia yang sebelum ni kan? Oh, dia tak ingat. Okay. Macam mana dia nak hukumkan macam mana? Dia darah dia berpandangan, dia pun dia macam darah dia non-stop. Oh, dia jenis situasi non-stop juga. Macam mana nak mula tahu hukum tu macam mana? Sebab dia kan dah tak pernah kisah. Okay. Dia kalau orang yang tak pernah kisah ni, dia akan termasuk dalam kategori mutahayyirah. Nanti kita akan bahaskan lah. Kategori mutahayyirah ni adalah kategori yang paling susah lah untuk dijaga. Tapi insyaAllah ni kita belajar. Okay. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثانيا المبتدأة غير المميزة. المبتدأة غير المميزة. InsyaAllah kalau untuk malam ni kita akan bermulalah dengan kategori yang kedua daripada 7 bentuk kategori. Okay. Hari tu yang kita akan kenali kan 7 bentuk kategori wanita istihadah. Jadi untuk hari ni kita akan tengoklah kategori yang kedua, iaitu mubtada'ah ghair mumayyizah. Kalau sebelum ni mumayyizah kan, hari ni ghair mumayyizah pula. Okay. Walaha suratan. Dan bagi wanita yang mubtada'ah ghair mumayyizah ni ada 2 jenis ataupun 2 bentuk. Al-ula, yang pertama, bi antara ad-dama bi sifatin wahidah. Dia melihat darahnya hanya ada satu sifat. Ka'antarahu aswada faqat atau ahmar faqat. Seperti contoh, dia melihat darahnya berwarna hitam sahaja. Ataupun dia tengok darah dia warna merah sahaja. Maksudnya warna dia satu warna je. Jadi dia tak boleh nak bezakan lah mana satu darah kuat, mana satu darah lemah kan. Okay. As-saniyah بأن تراه بأكثر من صفة ولكنها فقدت شرطا من شروط التمييز. Yang kedua adalah dia melihat lebih daripada satu sifat. Jadi darah dia lebih je, ada je warna hitam, ada warna merah, tapi tak cukup syarat tamyiz. Okay, syarat tamyiz apa sebelum ni? Siapa ingat? Syarat tamyiz. Syarat tamyiz antaranya darah kuat tu tak boleh lebih daripada 15 hari. Okey, betul. 5 bintang. Itu salah satulah salah satu syarat dia. Nanti tengok balik dekat muka surat. Syarat tamyiz ada dekat muka surat 48 kat buku korang. Okey.
Buku kita 59. Ada 4 syarat lah untuk tamyiz. Jadi kalau dia beza warna darah tapi tak cukup syarat, maka dia kena guna hukum mubtada'ah ghair mumayyizah. Okay. Hukum dia apa? Hukum mubtada'ah ghair mumayyizah. Hukum mubtada'ah ghair mumayyizah huwa anna haidhaha min awal syahri yawmun wa laylah wa tuhruha 29. Okay. Hukum bagi wanita mubtada'ah ghair mumayyizah ni, sebabkan dia tak boleh nak beza antara darah kuat dan darah lemah, maka haid dia hanya sehari sahaja dalam sebulan. Contoh darah dia datang 30 hari kan. Jadi haid dia ni hanya satu hari saja. 24 jam yang pertama tu adalah dikira haid. Yang baki tu semua dikira suci ataupun istihadah. Ni situasi ghair mumayyizah. Wa dalilun ala zalik anna al-yawma wa laylah huwa al-haidul mutayaqqan. Okay. Dalil dia kenapa ditetapkan, kenapa Imam Syafi'i tetapkan macam tu kan? Sebabnya sehari semalam itu adalah tempoh haid yang diyakini. Sebabkan minimum haid adalah sehari semalam, 24 jam. Jadi tu je dah yang paling yakin pun untuk tentukan dia ni itu adalah haid. Yang lain semuanya adalah wa mazada, yang lebih itu adalah mashkukun fih. Disyaki, maksudnya ragu-ragu lah, tak tahu ini sebenarnya haid ataupun tidak. Okay. Fala yuhkam bi annahu haidun illa bi yakinin misli. Maka tak boleh dihukumkan bahawa darah yang keluar itu adalah haid, melainkan dengan keyakinan yang sama. Ni termasuk dalam kaedah fiqh lah. Al-yakin la yazul bisyak. Maksudnya sesuatu yang yakin tak boleh dihapuskan hukumnya dengan rasa syak wasangka kan. Okay. Jadi situasi dia macam mana? Famata ra'atid dam wa hiya mubtada'ah inqata'at 'anis salah. Bila mana dia ni melihat darah dan dia first time datang haid, inqata'at 'anis salah, hendaklah dia memutuskan diri daripada solat kan. Maksudnya dia tahan diri dah daripada solat sebab dah keluar darah. Okay. Fa'iza zada dam ala 15 wa hiya ghair mumayyizah. Dan apabila darah dia ni melebihi daripada 15 hari dan dia tak dibezakan antara darah kuat dan darah lemah, ghair mumayyizah, ihtasalat wa sallat, maka hendaklah dia mandi dan solat. In kana dam al-mustamir ala sifatihi aw taghayyara ila adwan, amma idza taghayyara ila a'la sabarat la'allahu yanqati'u fatakunu mumayyizah. Okay. Situasi ni contoh dia ni first time keluar haid kan, first time keluar darah haid, kemudian lebih 15 hari dia pun mandi dan solat. Okay. Dia kena tengok pula darah yang keluar lepas 15 hari tu, jika darah tu berterusan pada sifatnya atau dia berubah kepada yang lebih lemah. Kena tengok sama ada dia kekal sifat dia sama ataupun berubah lagi lemah. Amma iza taghayyara ila a'la, adapun jika warna dia tu berubah kepada lebih kuat, sabara, hendaklah ini bersabar. La'allahu yanqati'u fatakun mumayyizah. Moga-moga terputuslah darah dia tu dan dia ni boleh menjadi mumayyizah. Okay. Macam mana situasi ni kan? Okay. Contoh dia contoh dia, situasi dia ni keluar darah warna sama selama 15 hari. Lepas 15 hari tu, kalau darah dia berterusan keluar sama sifat, kalau sama sifat maka dia berhukum dengan hukum ghair mumayyizah. Tapi kalau dia berubah menjadi kuat, maka dia ni boleh jadi bertukar status kepada mumayyizah pula. Okay. Nak tahu lebih lanjut ada contoh dia lah kat bawah tu. Misalul zalik kat bawah tu. Iza ra'atil mubtada'ah 15 ahmar. Okay. Contoh situasi wanita yang first time haid ni, dia nampak 15 hari warna merah. Summa istamarra kazalik. Kemudian dia berterusan dengan warna merah tersebut. Atau taghayyara ila asfar aw akdar, ataupun dia berubah menjadi warna kuning ataupun warna keruhan. Fa innaha taghtasilu wa tusalli, maka hendaklah dia mandi dan solat.
Amma iza taghayyara ila aswad, adapun jika darah dia ni bertukar menjadi hitam, fatasbiru, maka hendaklah dia ni bersabar, tunggu. La'allahu yanqati'u qabla mujawazatil aksar. Dan dia ni perlu tunggu kerana berharap agar darah yang kuat tu terputus sebelum maksimum haid. Okay, kalau kita guna konsep mumayyizah, darah yang kuat tu akan dikira sebagai haid kan. Darah yang lemah dikira sebagai istihadah. Sebab tu dia kena tunggu, sebab dia nak tengok yang warna hitam kuat tu, adakah itu cukup syarat dia untuk dikira sebagai mumayyizah. Macam tu. Kalau cukup syarat, maka dia boleh hukumkan diri itu sebagai mumayyizah. Tapi kalau dia tak cukup syarat, maka dia tak boleh hukumkan diri dia sebagai mumayyizah. Dia kena ambil hukum orang mumayyizah tadi tu lah. Macam tu. Jelas tak? So slow Fayakunu haiduhal aswad wa ma'adahu istihadah. Maka jadilah haid dia sebenarnya bukan yang awal-awal datang, tapi hitam yang kemudian tu. Situasi dia. So kan dia datang merah je kan? Merah ataupun darah yang lemah. Lepas tu datang hitam. Jadi yang hitam tu boleh jadi tu mumayyizah dia, haid dia kan. Jadi yang sebelum tu adalah istihadah. Okay. Summa innal mubtada'ah al-mazkurah hazihi fi syahri tsani. Kemudian apabila wanita mubtada'ah ini di bulan yang kedua didatangi haid, taghtasilu wa tusalli bi mujarradi mudi yawmin wa laylah. Dia situasi dia kalau contoh dia ni dah confirm dia ni mubtada'ah ghair mumayyizah, pada bulan yang kedua dia kena ikut adat dia pada bulan yang pertama tu. Maksudnya dia kena mandi sehari semalam tu je dia dikira haid. Yang selebih tu dia tak boleh kira diri dia adalah haid. Dia pun kalau contoh adat dia masa bulan yang pertama tu adalah dia ni mumayyizah, boleh dia hukumkan diri dia mumayyizah untuk bulan yang kedua. Macam tu. Okay. Li'annahu ittadaha min asy-syahr al-awwal annaha mustahadah. Kerana jelas pada bulan yang pertama dia ni adalah wanita yang istihadah. Fayalzamuha fi hadha asy-syahri ma lazimaha fi asy-syahri al-awwal. Maka hendaklah dia sangkan ataupun lazimkan diri dia apa yang dia sepatutnya dilazimkan pada bulan yang pertama. Okey. Lepas tu situasi macam tiba-tiba pula summa ini qata'a dam hadha al-marra qabla 15 bi anna bana annaha laysat mustahadah fi hadha asy-syahri. Tapi tiba-tiba darah dia bulan ni keluar tak lebih pun 15 hari. Dia dah expect dia istihadah lah kan. Okay. Tiba-tiba darah dia keluar sekejap je, 7 hari je kan. Maka situasi ini jelaslah annaha laysat mustahadah fi hadha syahri. Okay, maka jelaslah bahawa dia ni bukan lagi wanita yang istihadah pada bulan ini. Wa anna jami'a haidun. Jadi maka keseluruhan darah yang keluar tu adalah haid sebab tak lebih daripada 15 hari. Gitu. Jadi situasi istihadah ni berat sikit lah. Dia akan banyak dengan sangkaan-sangkaan kan. Macam aku ni haid ke istihadah, haid ke istihadah kan. Jadi kita kena ikut je ilmu yang kita dah belajar. Kaedah tu macam mana yang diajarkan, maka kita ikut je kaedah. Gitu. Dan kita kena hukumkan berdasarkan zahir lah. Kalau situasi semasa kita keluar darah, okay, aspek kita ni adalah haid. Dan kita ikut adat sebelum. Dia kata sebelum ni kita istihadah, kita kena ikut adat istihadah bulan lepas. Tiba-tiba bulan ni tak jadi istihadah. Okay, kita jelas lah sekarang, okay, kita buka istihadah dah. Macam situasi dia, kena ikut acuan yang dah dia letakkan. Selesai untuk kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, mu'tadah al-mumayyizah. Okay, wanita yang apa maksud mu'tadah ni kan? Al-mu'tadah tu hiya man sabaqa laha haidun wa tuhurun. Siapa yang dah pernah melalui haid dan suci. Wa ta'lamu qadral haidi wa tuhri. Dan dia ketahui kadar haid dan suci dia. Contoh dia biasa dia datang 7 harian. Maka dia ni adalah wanita mu'tadah. Dia dah ada adat lah. Adat dia 7 hari. Okay. Wal mumayyizah. Mumayyizah ni yang seperti kita dah belajar sebelum ni, man tarada min qawiyan wa dha'ifan wa wajada syurutan tamyiz. Siapa yang lihat darah kuat dan lemah dan padanya cukup syarat tamyiz. Okay. Apa hukum untuk wanita mu'tadah al-mumayyizah?
Wa hukmuha annaha ta'malu bit-tamyiz. Hukumnya dia hendaklah beramal dengan tamyiz. Fayakunul qawi haidan wal dha'ifu istihadah. Maka jadilah darah yang kuat adalah haid dan darah yang lemah adalah istihadah. Wa yajri hahuna jami'u ma taqaddama 'inda al-kalam an mubtada'ah al-mumayyizah. Maka apa yang berlaku pada wanita yang mubtada'ah mumayyizah ni sama sahaja seperti wanita yang mubtada'ah mumayyizah. Sebab tu bab mubtada'ah mumayyizah tu panjang. Sebab dia akan kaedah yang sama juga digunakan pada mumayyizah yang lain. Macam tu. Okay. Wa yushtaratu lil hukmi laha bit-tamyiz. Dan disyaratkan pada hukum untuk berhukum dengan tamyiz. Alla yatakhallala aqallu tuhri baina 'adatiha wat tamyiz. Okey. Ada syarat bagi wanita yang muqtadah mumayyizah ni untuk berhukum dengan tamyiz. Syarat dia apa kan? Dia syarat lain lah daripada wanita yang muqtadah. Okey. Syarat dia alla yatakhallala aqallu tuhri baina 'adatiha wat tamyiz. Tak diselangi antara adat dan tamyiz minimum suci. Okey, apa maksud dia? Nanti kita tengok contoh dia. فإن تخلل بينها أقل طهر كان القوي حيضا آخر. Sekiranya diselangi antara darah adat dengan tamyiz, أقل طهر كان القوي حيضا آخر. Maka yang kuat tu adalah haid yang lain. Contoh dia, لو كانت عادتها 5 أول الشهر فرأت 20 أحمر ثم 5 أسود فنحكم لها بالعادة حيضا وهي 5 الأولى من الشهر ثم 15 طهر ثم 5 أسود حيض جديد. Situasi dia, adat dia adalah 5 hari pertama pada 1 bulan. Contoh kebiasaan dia didatangi haid 5 hari. Tu adat dia. Tiba-tiba bulan ni keluar darah dia 20 hari warna merah, kemudian 5 hari warna hitam. 20 hari warna merah, 5 hari warna hitam. Wa nahkumu laha bil 'adah haidan wa hiya al-khamsatul ula min asy-syahri. Maka situasi kat sini dihukumkan padanya adah dia haid 5 hari. Summa 15 turun. Summa 5 aswad haidun jadid. Maka 5 hari yang hitam tu adalah haid yang baru. Jadi situasi dia macam ni kan. Dia 20 hari keluar warna merah, 5 hari keluar warna hitam. 20 hari merah tu ke 5 hari hitam tu dia lebih daripada 15 hari. Lebih daripada minimum suci. Kena lukis. Macam lukis. Ya. Ni. Siapa nak tahu lukis? Okay. Di situasi dia mestilah dia tak ada jarak 15 hari antara dia punya adat dengan tamyiz tu. Okay. Kalau situasi ni dia 20 hari kan. 20 hari tu adat dia 5 hari. Daripada 5 hari tu ke warna hitam tu ada jarak 15 hari kan. Okay. Bila ada berlaku jarak 15 hari ni, dia tak boleh nak hukumkan yang 5 hari haid, 20 hari tu semua istihadah. Dia tak boleh kira macam tu. Dia kena kira 5 hari pertama yang warna merah tu adalah haid, 15 hari tu baru istihadah. So kan dia keluar 20 merah kan? 20 warna merah. Okay. 20 hari merah, dia kira 5 hari pertama tu adalah haid dia, 15 hari tu adalah istihadah dia, 5 hari yang hitam tu haid yang baru. Faham ke? Jelas ke? Sikit. Sebab dia ada jarak 15 hari daripada darah adat dengan darah yang warna hitam. Macam tu. Okay. Kalau dekat dalam ni, okay. Kalau kat dalam slide ni dia ada tulis catatan penting. Untuk menggunakan tamyiz mesti tak ada jeda. Saya sebut jeda. Mesti tak ada selang lah.
mesti tak ada selang masa minimal suci 15 hari sebelum kitaran baru. Jika ada darah kuat seterusnya tu dikira sebagai darah haid yang baru. Macam tu. Sama lah macam tadi. Maksudnya contoh kalau situasi dia mu'tadah mumayyizah. Jadi kitaran haid dia keluar 6 hari kan. Darah dia keluar 6 hari, kebiasaan 6 hari. Tiba-tiba bulan ni keluar hitam 8 hari, merah 10 hari. Jadi situasi macam ni 8 hari tu dikira haid, merah 10 hari tu dikira istihadah kan. Dia kena guna berdasarkan tamyiz. Tapi situasi pula contoh darah dia tu ada selang lebih daripada 15 hari. Okay. Barulah dia ni kena guna adat. Maksudnya 5 hari pertama tu dikira haid, selebihnya istihadah. Lepas tu darah kuat yang baru tu adalah haid yang baru. Macam tu lah situasi dia. Sebab dia dah ada adat. Lepas tu bawah ni dia ada bagi lagi kan, contoh tatbiki kan. Misalun tatbiki. Contoh praktikal. Law anna imra'atan mu'tadah wa 'adatuha 6 ayyam. Ni sama lah macam dalam slide ni. Seorang wanita yang mu'tadah dan adat dia adalah 6 hari. Ra'at fi syahri 8 ayyam daman aswad. Dia bulan yang baru ni dia tengok darah dia keluar sebanyak 8 hari warna hitam. 8 hari hitam, kemudian summa 10 ahmar wa inqata'a. Kemudian 10 hari warna merah dan terputus. Fahadhihi mustahadatun turaddu ila ihda suwari mustahadatis sab'ah. Dan dia kena kembalikan kepada salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk wanita istihadah yang 7. Fanajiduha fi hadhil mas'alah mu'tadah. Maka kita tengok situasi ni dia adalah wanita yang mu'tadah, ada adat. Li'annahu qad sabaqa laha haidun wa tuhurun wa hiya mumayyizah, dan dia boleh berhukum dengan tamyiz. Li'annaha tara qawiyyan wa huwa al-aswad wa dha'ifan wa huwa al-ahmar. Sebab dia ni nampak beza warna darah dia, warna hitam dengan warna merah. Wa ijtama'at laha syurutut tamyiz, dan padanya cukup syurut-syurut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Fal qawiyyu lam yanqus an yawmin wa laylah. Maka darah yang kuat tidak kurang daripada 24 jam ataupun daripada sehari semalam. Walam yazid an 15, dan tak melebihi daripada 15 hari. Wal dha'ifu muttasil, dan warna darah yang lemah bersambung dengan darah yang kuat tadi. Tak ada selang. Wa amma kaunu dha'if yushtaratu fihi an la yanqusa an 15, dan darah yang lemah ni disyaratkan. Ni dia ulang baliklah syarat tamyiz sebelum ni kan. Fala yushtaratu hadha syart fi hadhihi al-hala bisabab inqita'id dam. Ni dia ulang balik syarat-syarat tadi. Wa inna ma yushtaratu hadha syart idza istamarra ad-dam wa huna lam yastamir ad-dam li'annahu aqabahu tuhurun. Sebab situasi dia berhentilah, darah dia bukan darah yang continuous, bukan yang berterusan ni. Fayuhkam li hadhil mar'ah izan bi tamyizha la bi 'adatiha. Situasi wanita ni yang dia nampak 8 hari warna hitam, 10 hari warna merah, kemudian suci. Situasi dia adalah kita hukumkan dengan tamyiz, tak boleh guna dengan adat. Fal qawiyyu wa huwa al-aswad 8 ayyam haidun. Maka darah yang kuat iaitu aswad samanya, hitam, darah yang warna hitam selama 8 hari tu dikira sebagai haidun, dikira sebagai haid. Wa dha'ifu huwal ahmar fi 10 ayyam istihadah. Maka 10 hari warna merah tu dikira sebagai istihadah. Rabi'ain, wanita yang keempat. Yang keempat pula, mu'tadah ghair mumayyizah. Wanita yang dia ada adat tapi dia tak mumayyizah, tak boleh tamyiz. Al-mu'tadah ghair mumayyizah hiya man sabaqa laha haidun wa tuhurun ta'lamuhuma. Okey. Ini dah didahului dengan haid dan suci. Dia dah ada kitaran. Wa ra'atid dam bi sifatin wahidah, dan dia nampak darah dia hanya ada satu sifat sahaja, ataupun bi sifatin lakin faqadat syartan min syurutit tamyiz, ataupun dia ni ada je banyak sifat, ada lain-lain warna tapi tak cukup syarat tamyiz. Okey. Apa hukum dia?
hukum dia annaha turaddu ila adatiha fil haid wat tuhur. Maka dia ni perlulah melihat kembali kepada adat dia. Dia ni dah ada adat. Jadi dia ni kena kembali kepada adat dia. Wa dalilu ala zalik hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalil bagi hukum ini adalah daripada hadis Ummu Salamah. Anna imra'atan kanat tuhraku dam ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuhrak tu maksud dia yasil ilaiha ad-dam, keluar darah lah. Seorang wanita dia keluar darah pada zaman Rasulullah. Fastaftat, maka dia ni meminta fatwa laha Ummu Salamah. Ummu Salamah ni bantulah wanita tersebut untuk minta fatwa daripada Rasulullah. Kalau zaman-zaman dulu para sahabiah-sahabiah ni cara dia belajar hukum, dia minta tolong bantuan isteri-isteri Rasulullah kan, guna orang tengah. Dia minta tolong Ummu Salamah untuk mintakan fatwa atau bertanyakan hukum kan daripada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, tanzuru adad al-layali wal ayyam allati kanat tahidu min asy-syahri qabl. Rasulullah sebut, lihatlah pada bilangan malam dan siang yang dia pernah lihat dia keluar darah haid pada bulan yang sebelum. An yusibaha allazi asabaha, dia ni akan terkena apa yang dia dah pernah lalui. Maksudnya dia akan mengikutlah kepada adat dia kan. Adat kebiasaan dia adalah dia 5 hari. Jadi bulan ni 5 hari lah juga. Faltada'i salah qadra zalik. Dan hendaklah dia meninggalkan solat mengikut kadar yang sama. Contoh kalau 7 hari, 7 hari lah dia tinggalkan solat. Kalau 5 hari, 5 hari lah dia kena tinggalkan solat. Rawahu Malik fil Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, wa Syafi'i wa Ahmad fi musnadaihima. Ini perawi lah. Bimaza tasbutul adah. Dengan apa ditetapkan adat. Maksudnya macam mana ditentukan benda tu adalah adat kita kan. Contoh berapa kali period baru nak dikira tu sebagai adat kan. Tasbutu ahdatul haid wa tuhri bimarratin wahidah. Ditetapkan ataupun ditentukan adat haid dan suci cukuplah dengan satu kali. Jadi kalau sekali tu, itulah dikira sebagai adat kita. Contoh bulan lepas datang berapa hari? Berapa? 8. Bulan lepas datang 8. Jadi adat kita bulan ni adalah 8 hari. Contoh berubah pula adat kita. Bulan depan tu tukar jadi sikit pula, jadi 5 hari je. Jadi adat baru adalah 5 hari. Jadi cukuplah sekali tu, itulah dikira sebagai adat kita. Tapi lepas ni kita akan tengok pula ada beberapa perbahasan berkaitan dengan wanita mu'tadah ghair mumayyizah ni. Dia ada situasi lah. Ada yang situasi kitaran haid dia tetap, ada situasi kitaran dia berbeza tapi teratur. Ada yang tidak tetap macam tu lah. Jadi kita akan tengok Misal zalik. Misal zalik, law kanat adatuha al-mustamirra 5 min kulli shahri thumma sarat 6 fi shahri thumma jaaha ad-dam wa zada ala 15 yawman fal-mar'atu fi hadha al-misal mustahadha wa hiya mu'tada li'annaha qad sabaqa laha haydun wa tuhurun fanaruddaha ila 'adatiha al-akhirah wa hiya as-sittah li'anna al-'adah tasbutu bimarrah. Contoh situasi yang diberikan ni, contoh wanita ni adat dia kebiasaan 5 hari. Setiap bulan biasa Januari, Februari 5 hari. Tiba-tiba bulan Mac datang 6 hari. Bulan April tiba-tiba dia istihadah. Sebenarnya dia tak istihadah pun. Tapi bulan April tiba-tiba istihadah. Jadi macam mana dia nak tentukan adat dia? Nak ambil yang 5 ke ambil yang 6? Dan satu? 5. Jawapan nombor 1 5. Siapa dia jawab? 6. Tukar jawapan Jadi jawapan yang betul dia adalah 6. Sebab adat tasbutu bimarrah. Adat tu dia ditentukan berdasarkan satu kali. Dan dia kena ambil daripada adatuha al-akhirah, adat yang paling latest. Gitu. Ini maksudnya bulan April darah dia istihadah, dia kena ikut adat dia pada bulan Mac. Adat dia bulan Mac 6
hari. Jadi dia kena ambil adat dia adalah 6 hari. Tak boleh ambil daripada 5 hari yang sebelum. Okay, macam tu. Jelas tak? Jelas. Okay. وَهَهُنَا نُبَيِّنُ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقَ بِثُبُوتِ الْعَادَةِ. Okay. Kita akan terangkan, dalam kitab ni akan terangkan beberapa masalah yang berkait dengan penetapan adat. Ada beberapa situasi lah kat sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada diberikan 4 kan. Ada 4 situasi untuk menentukan adat. Okay. Situasi yang pertama, إذا اختلفت عادة المرأة وانتظمت. Okay. Adat wanita ni dia berubah-ubah tapi dia tersusun. Macam mana kan? Berubah tapi tersusun kan? Okay. Tengok kat dalam kotak ni pun ada juga. Dekat kotak yang kitaran berbeza tetapi teratur. Dia ada pola, dia punya adat tu ada pola dia. Misal zalik. Okay, contoh dia. Lau kanat adatuha fi syahril awal salasa. Okay. Contoh bulan 1 ataupun Januari, adat dia 3 hari je dia pilih. Okay. Summa sarat adatuha fi syahril sani 5. Okay. Lepas tu bulan Februari 5 hari je dia pilih. Jadi naik 5 hari pula kan. Jadi adat baru lagi. Summa sarat fi syahril sani 7. Okay, pada bulan Mac, tiba-tiba 7 hari pula. Okay, 7 hari. Wa fi syahril rabi', pada bulan April 3 hari pula. So dia ikut balik kitaran yang asal. Asal dia 3, 5, 7. Lepas tu datang balik 3, 5, 7. So dia sama kan. Dia punya kitaran dia macam tu. Special wanita ni, lain-lain. Okay. فهذه العادة لا تثبت لها إلا بأن تنتظم في 6 أشهر. Maka adat yang jenis macam ni dia hanya boleh ditentukan selepas berlalunya 6 bulan. Maksudnya dia tak boleh lah macam okay, bulan 3, bulan 5, bulan 1, bulan 2, bulan 3, okay, adat aku 3, 5, 7 ni. Mana je, mana tahu. Tiba-tiba tukar bulan depan 9 hari pula tu kan. Macam tu. So untuk tentukan dia ni situasi wanita yang macam ni, dia kena lalui haid 6 kali dulu. Maksudnya 6 kali haid, kalau dia tengok betul dia punya pola tu 3, 5, 7, 3, 5, 7, baru boleh dia ni dikira dengan situasi yang tu. Jelas tak? Macam tu. فإذا استحيضت في الشهر الأول بعدما تقدم أي في الشهر السابع بأن زاد الدم على 15 فترد إلى 3. Okay. Andai kata kalau dia ni period istihadah pada bulan pola yang pertama, iaitu contoh bulan ke-7 tu kan 6 bulan kan. Bulan 1 3, bulan 2 5, bulan 3 7, bulan 4 3 balik, bulan 5 5, bulan 6 7. Okay. Tiba bulan yang ke-7 dia istihadah. Jadi waktu tu adat dia berapa hari? 3. Okay, mantap. Raja cemerlang. Okay. Dia masa tu dia kena tengok adat dia yang ke-3. Okay. Lepas tu contoh bulan yang ke depan tu pula, dia istihadah lagi. Jadi adat dia berapa pula bulan yang depan tu? 5. Okay. Contoh bulan yang lagi 1 lagi, dia istihadah lagi. Jadi adat dia berapa? 7. Macam tu. Dia kena ikut pattern dia, pola dia pula. Macam tu situasi dia. Okay. Amma iza lam tantazim al-'adah. Tapi ada pun untuk situasi perempuan yang adat dia tak tersusun. Sawa'un takarrar ad-dawru aw lam yatakarrar. Contoh dia ni tak tersusun pun adat dia, tapi dia jenis adat dia berubah-ubah ataupun bilangan dia berubah-ubah. Bulan ni 2, bulan depan 5, tiba-tiba 14. Tiba Allah. Mantap-mantap. Okay. Yes. Okay, tiba-tiba bulan depan tu 15 kan. Macam mana situasi dia kan? Okay. فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى مَا قَبْلَ شَهْرِ الْإِسْتِحَاضَةِ. Maka dia punya adat mestilah tengok kepada
Tak ada dalam. Okay, sambung balik. Amma iza lam tantazimul adah. Contoh dia ni wanita yang adat dia tak tersusun ni. Period dia tak teratur. Sama ada dia punya kitaran tu berulang ataupun tak, maka dia hendaklah menjadikan adat dia tu adalah bulan yang terakhir tu. Macam yang asal tu lah. Yang paling latest tu, itulah dia dikira dia punya adat. Okay. Wa yalzamuha al-ihtiyatu ila aksari adatiha. Dan hendaklah dia ni beramal dengan ihtiyat. Ihtiyat ni adalah berhati-hati. Ihtiyat. Okay. Apa maksud ihtiyat ni? Ada diterangkan kat sini lah. Okay. Wal muradu bil ihtiyati ay annaha fi hukmil haidi fi nahwil wad'i wa fi hukmit tahir fil ibadah wa taghtasil inda akhir adatiha. Okay. Bahawasanya dia ni mestilah menghukumkan diri dia ni seperti haid pada perkara seperti persetubuhan, tapi masih menganggap diri dia ni adalah suci pada perkara ibadah. Wa taghtasilu inda akhir adatiha. Dan hendaklah dia mandi wajib pada akhir adatnya. Contoh kan dia istihadah banyak hari kan. Contoh dia istihadah banyak hari. Dia ni perlu pada hari yang adat dia tu, contoh adat dia 5 hari kan. Pada hari yang dia 5 hari tu, dia mesti kena anggap dia kena mandi wajib lah lepas akhir daripada adat dia tu. Adapun selebih dia istihadah tu, dia kena anggap diri dia ni haid dari segi persetubuhan. Sebenarnya dia tak boleh setubuh dengan suami dia, tak boleh lakukan hubungan lah suami isteri. Tapi dia ni masih diri dia suci dari segi ibadah. Macam tu situasinya. Waqala al-allamah Ibn Qasim al-Abbari allazi fi Ubba wa ghairihi annahu haythu lam yatakarrar ad-dawru turaddu lin-nawbah al-akhirah wa la ihtiyat 'alayha mutlaqan. Tapi ada pandangan yang kedua daripada al-allamah Ibn Qasim. Dia kata kalau situasi wanita yang macam ni, dia hanya perlu melihat kepada adat yang terakhir, bulan yang latest kan. Wala ihtiyat 'alayha. Tapi dia ni tak perlu pun untuk beramal dengan ihtiyat. Tak perlu pun untuk dia ni berhati-hati tu. Maksudnya ada dua pandangan lah kat sini. Pandangan yang pertama kata kena hati-hati. Pandangan yang kedua kata tak perlu hati-hati. Yang macam biasa je lah. Kalau 5 hari adat, 5 hari adat. Lepas tu istihadah tu istihadah macam biasa. Maksudnya istihadah macam biasa tu boleh bersetubuh dengan suami, boleh buat apa-apa yang orang suci boleh buat. Bezalah pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua macam tu. Situasi yang kedua, masalah yang kedua Masalah yang kedua, tasbutul 'adah bitamyiz kama tasbutu binqita'id dam. Kebiasaan haid juga boleh dijadikan acuan ataupun boleh dijadikan rujukan lah. Kama tasbut binqita'id dam, seperti mana dia ditetapkan dengan terputusnya darah. Contoh, misal law ra'at mubtada'a khamsata ayyam aswad. Contoh dia pernah masa dia first time period dia datang 15 hari warna hitam. Summa asfar mustamirran, kemudian warna kuning berterusan. Summa ra'at fi syahri tsani daman mubahaman zada ala 15 kana 'adatuha ayyam sawai. Contoh situasi dia masa first time dia period tu, dia adalah dia istihadah lah, kira 15 hari hitam dia keluar, kemudian kuning. Jadi dia punya adat dia adalah
Macam mana nak tahu adat dia? Dia kena kira semua ke ataupun dia kira tamyiz tu je? Okay, dia kena kira darah kuat dia tu berapa. Ikut darah kuat. 15 hari tu lah. Ni situasi dia, dia punya adat tu mengikut darah kuat dia. Okay, jadi darah kuat dia 15 hari, maka adat dia pada bulan yang kedua adalah 15 hari tu. Gitu. Situasi yang ketiga, al-muradu bi'adatil mar'ah allati turaddu ilaiha hiya adatuha fil haidi wat tuhuri. Okay. Yang dimaksudkan dengan adat bagi wanita yang turaddu ilaiha hiya, yang kembali kepadanya adalah adat dia haid dan sucinya. Wallati majmu'uhuma yusamma dauran. Dan gabungan ataupun himpunan daripada bilangan haid dan bilangan suci tu dinamakan sebagai dauran. Satu kitaran lah, satu cycle. Kan wanita ni kan dia ada cycle dia kan. Lain orang lain, kita ada cycle. Ada orang yang 29 hari, ada orang yang 28 hari. Kalau siapa yang ada download kalender kira haid tu, dia akan tulis kita ni jenis cycle berapa hari. Macam okay. Kalau untuk perbahasan yang ketiga ni, dia sebutkan bahawa adat wanita tu boleh dikira juga seperti durasi gabungan antara haid dan suci. Contoh, kebiasaan wanita ni adalah 6 hari haid, 16 hari suci. Jadi adat kebiasaan dia boleh juga dikira macam tu. 6 hari haid, 16 hari suci. Jadi bulan depan pun dia kena 6 hari haid, 16 hari suci. Gitu. Misal zalikana, adalah kat bawah ni. Misal zalikana adatuha. Adat dia adalah al-mustamirah sittata ayyam wa tuhuruha min haidi sittata ashar. Okay. Contoh, dia biasanya 6 hari haid, lepas tu 16 hari suci. Fahadhihi dawruha isnan wa ishruna yawman. Maka dia punya kitaran haid adalah kitaran penuh dia sebanyak 22 hari. Maksudnya depan 6 hari, 16 hari dia akan period balik. Macam tu lah. Itu sittatu haidun wa sittata ashar tuhurun. Falau zada dam fi syahri ala 15. Okay. Tiba bulan yang akan datang tu darah dia ni keluar lebih daripada 15 hari. Wastamarra 40 yawman. Dan darah dia berterusan selama 40 hari. Wa kana mu'tadah ghair mumayyizah. Dan dia ni beradat tapi dia tak ada tamyiz. Maksudnya darah dia sama je warna. Ataupun dia tak ada cuba syarat pun untuk tamyiz kan. Fanahkumu laha fi hadzal misal bil 'adah. Maka dia ni mestilah berhukumkan dengan adat dia. Fahaiduha sittatu ayyam wa tuhuruha sittata ashar summa nuhayyiduha sittatan wa tuhuruha sittata ashar. Sebabkan dia yang latest yang istihadah ni dia 40 hari kan. So dia kena kira 6 hari haid, 16 hari suci. So 6 hari lagi haid, 16 hari lagi suci. So cukuplah cycle dia macam tu. Okay. Dan perbahasan yang keempat, yajuzu an tantakila al-'adah. Adat wanita boleh berubah. Okey. Fatataqaddama wa tata'akhkhara. Boleh jadi awal, boleh jadi lambat. Kan biasa kan. Kadang rasa macam biasa datang 21 hari bulan. So setiap kali 21 hari bulan ambil mood. Betul tak? Macam tu lah kan. Jadi kebiasaan gitu kan. 21 lah. Bulan depan pun akan sama lebih kurang. Tak 21, 22 ke. Range hari yang sama. Tapi boleh jadi lambat. Contoh bulan Ramadan tiba-tiba datang lambat pula kan. Dah sakit-sakit dah. Dah macam-macam simptom dah kan. Tapi tak datang lagi. Jadi itulah wanita ni macam tu lah kan. Dia adat dia tu boleh berubah kan. Watazid watanqus. Boleh jadi bertambah, boleh jadi berkurang. Boleh jadi bertambah bilangan darah hari yang keluar darah. Boleh jadi berkurang bilangan hari yang keluar darah. Wa hina idzin turaddu ila akhir ma ra'at. Dan pada situasi ini hendaklah dikembali kepada perkara terakhir yang dia melihat. Li'annahu aqrabu ila syahril istihadah. Kerana adat itulah yang lebih dekat dengan bulan yang dia didatangi istihadah. Okay. Jadi kita ni kena sentiasa jaga, tengok cycle kita berapa kan. Kalau ada handphone tu
takkan tak ada siapa yang tak ada handphone kan. Kalau ada handphone tu download segera download segera apps yang boleh rekod bilangan haid dan kitaran kita lah. Kadang dia boleh catat juga kita ni heavy flow ke waktu tu ke, simptom apa ke situ. Jadi mudah lah untuk kita ni on track dengan kita punya cycle kan. So penting untuk ibadah kita. Then misal zalik, contoh, lau kanat adatuha khamsa, adat dia 5 hari min awal syahri, daripada awal bulan, fara'at fi syahri sittatan wa tahurat baqiyah, maka dia tiba-tiba dia bulan yang baru ni dia keluar 6 hari kan, kemudian dia suci. Summa ra'at fi syahri allazi yalihi sab'atan wa tahurat. Okay, then kemudian tiba-tiba bulan lain datang 7 hari pula, lepas tu dia suci. Kemudian bulan yang baru استحيضت في الثالث واستمر الدم المبهم فإنها ترد إلى آخر ما رأت وهو 7. Okay. Kemudian dia didatangi istihadah pada bulan yang ketiga. Kemudian berterusanlah darah yang diragui. Saya tak tahu ni darah kuat ke, darah lemah ke kan. Jadi dia ni nak tengok adat yang mana satu kan. Dia kena tengok adat yang latest. Berapa hari? Yang latest berapa hari? 7. 7 hari. Okay. Ma taf'aluhu al-mu'tadatu fi syahr as-sani. Apa yang perlu wanita mu'tadah ni buat pada bulan yang kedua dia didatangi istihadah. Kan bulan pertama dia datang istihadah, dia terus hukumkan dengan hukum adat dia kan. Maksudnya ikut bulan lepas 6 hari. 6 hari, kira 6 hari lah haid dia, selebihnya adalah istihadah haid. Okay. Datang lagi bulan yang akan datang tu, datang lagi bulan akan datang. So yang bulan yang kedua tu, kedua istihadah. Istihadah lagi bulan yang kedua. Okay. Macam mana? Apa yang dia kena buat kan? Okay. Iza istamarra bil mu'tadati dam fi syahri sani wa jawaza al-'adah ightasalat inda mujawazatil 'adah. Okay. Dia ni hendaklah dia mandi wajib waktu dah lebih daripada adat dia. Contoh, dia adat dia tadi 7 hari kan. Dia datang haid tu dalam dia datang 7 hari. Okay, 7 hari tu dia dah kena mandi dah. Okay. Dia kena mandi. Lepas tu dia kena anggap diri dia ni istihadah. Okay. Lianna alimna min asy-syahr al-awwal annaha mustahadah. Kerana kita dah belajar daripada bulan sebelum dia ni adalah wanita istihadah. Wal istihadatu tasbutu bimarrah. Istihadah pun ada adat juga kan. Jadi dia boleh hukumkan diri dia ni beradat dengan istihadah cukup dengan satu kali. Jadi kalau bulan lepas dia istihadah, bulan ni dia kena anggap diri dia ni adat bagi dia istihadah juga. Situ. Okay. Wa taf'alu ma taf'aluhu at-tahirat min as-salah was-sawmi wa-siwahima. Okay. Maksudnya dia kenalah beramal dengan amalan wanita yang suci, daripada solat, puasa dan lain-lainnya. Wa hakaza taf'alu fi kulli syahri. Dan begitulah dia ni kena lakukan pada setiap bulan. Fa iza inqata'a damuha fi ba'di syuhur ala 15 aw aqal. Okay. Contoh tiba-tiba ada bulan yang darah dia ni berhenti kurang daripada 15 hari ataupun cukup-cukup 15 hari kan. Alimna annaha laysat mustahadatan fi hadha syahri. Okay. Kita ketahuilah bahawa wanita tersebut tidak lagi dikira mustahadah pada bulan itu. Wa anna jami'a ma ra'athu fihi haidun. Okay. Maka semua darah yang dilihat itu adalah haid. Fatatadaraku ma yajibu tadaraku min as-sawm wa ghairihi. Maka jatuhlah ataupun turunlah kewajipan yang dia lakukan dalam bulan tersebut seperti puasa. Contoh dia anggap diri dia istihadah kan pada bulan tu. Sebab dia ikut adat dia sebulan lepas dia istihadah. Tiba-tiba tahu dia adalah haid. Okay. Apa dia kena buat dengan puasa dia? Dia kena ganti walaupun dia dah puasa. Allahu kan. Ujian lah. Tapi begitulah caranya kita nak tentukan. Okay. Selesai untuk kategori yang keempat. Okay, kita akan masuk kepada kategori yang tadi kan, yang orang yang tak ambil tahu langsung. Okay. Orang yang dia ni memang tak tahu. Mutahayyirah. Hairan lah kan.
Al-mutahayyirah. Kalau mutahayyirah ni pun dia ada tiga. Ada tiga situasi, tiga kategori. Mutahayyirah yang pertama ni al-mutahayyirah al-mutlaqah. Mutahayyirah secara mutlak. Apa ta'rif dia? Ta'rifuha hiya man nasiyat 'adataha qadran wa waqtan. Dia lupa kadar adat dia dan waktu adat dia. Kadar tu bilangan lah. Contoh dia tak ingat pun. Tak ingat lah bulan lepas berapa hari period. Sehari kot. Tak? 15 kot. Tak ingat. Tapi memang tak ingat. Macam tu lah. Dan dia tak ingat pun waktu dia period bulan lepas tu bila. Contoh awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan pun dia tak ingat. Ada level lah pelupa dia ni. Macam tu. Walam takun mumayyizah. Dan dia ni tak boleh bezakan dia punya darah kuat dan darah lemah dia. Tak boleh beza. Nasiyati ibtida'ad daur. Dan dia ni lupa juga permulaan kitaran dia ni biasa bila. Kesian kan orang macam ni. Dan yang kedua sebab tahayyur. Sebab apa dia ni boleh jadi macam ni Macam mana dia boleh jadi dikira mutahayyirah Apa sebab dia? Siapa tahu sebab apa? Anda dah jawapan dalam ni. Qad yahsulu sabab tahayyur bi ghaflah. Jadi sebab dia ni jadi mutahayyirah adalah kerana lalai, ghaflah, lalai. Atau ihmal. Ihmal apa? Ambil mudah, tak ambil tahu. Tak cana lah, tak relate. Dah. Ihmal, ambil mudah. Atau illah mutatawilah limarad. Ataupun kerana sebab yang berpanjangan. Sebab sakit Atau li junun. Ataupun gila. Boleh jadi ada orang yang majnun muqata'ah kan. Sekejap dia gila, sekejap tak gila lah macam tu kan. Sekejap majnun. Apa hukum dia kan? Hukum mutahayyirah al-mutlaqah. Apa hukum dia? Yajibu 'alaiha al-ikhtiyar. Jadi wajib melakukan ikhtiyar. Ikhtiyar dia ni berbeza daripada ikhtiyar yang tadi. Yajibu 'alaiha al-ikhtiyar wa zalika li'anna kulla zamanin yamurru 'alaiha yahtamilu al-haidha wat-tuhur. Kerana jadi kena hati-hati kerana setiap waktu sepanjang bulan tu dia ni ada kemungkinan bahawa dia ni sebenarnya haid atau dia ni sebenarnya suci. Sebab dia tak tahu. Dia tak ingat. Tahu suruh tak ingat kan. Tapi kesian lah sayang. Kadang orang sebab sakit kan. Jadi orang macam ni dia kena beramal yang berbeza sedikit. Wala yumkin ja'luha tahiran wala haidan abadan. Dia ni tak boleh hukumkan langsung diri dia ni suci atau diri dia ni haid. Dia tersepit antara dua. Apa yang situasi dia kan? Kita akan tengok. Fata'ayyan al-ikhtiyar lid-darurah. Maka hendaklah dia ni beramal dengan ikhtiyar untuk berjaga-jaga Macam mana nak buat? Ada kat bawah ni. Annaha kal-haidi fi umur wa kat-tahir fi umur. Maka dia ni seperti orang yang haid pada beberapa perkara dan seperti orang yang suci pada beberapa perkara. Kena ingat apa je perkara yang seperti haid, apa je perkara yang seperti suci. So dia ni status dia 50% haid, 50% suci. Sepanjang masa, sepanjang bulan. Walaupun ada darah ke tak ada darah, dia macam tu situasi dia. Gitu. Darah tak ada darah. Dia lebih pada waktu dia keluar darah tu lah. Kalau waktu dia tak keluar tu dia suci lah. Kalau untuk diri dia seperti wanita yang haid pada 6 perkara. Yang pertama adalah pada mubasyarah ma baina surra wa rukbah. Pada bersentuhan di antara bahagian pusat dan lutut. So bersetubuh.
Yang kedua, qira'atil Quran fi ghairi salat. Baca Quran selain daripada dalam solat. So dia bila dia keluar darah tu, dia tak boleh baca Quran. Dia hanya boleh baca Quran dalam solat je. Okay. Wa masil mushaf, dan dia tak boleh sentuh mushaf. Mushaf ni yang saya sebut lah, Quran yang tak ada terjemahan. Itu Quran yang lagi banyak ayat daripada terjemahan. Wa hamlihi, dan menanggung mushaf atau mengangkut kan. Wal muksi fil masjid, dan menetap di dalam masjid. Wa uburihi, dan melintas ataupun melalui lah dalam masjid. Inilah 6 perkara yang dia tak boleh buat selama mana darah dia keluar. Selama mana darah dia keluar, maka dia tak boleh. Adapun dia ni suci pada 5 perkara. Walaupun darah dia keluar, dia masih boleh buat 5 perkara ni. Iaitu yang pertama, as-salat, solat. Kedua, at-tawaf, tawaf. 3, as-saum, puasa. 4, at-talaq, cerai. Okay, kalau cerai pada wanita yang haid, hukum dia haram kan. Dia jadi talak apa? Talak bid'i. Mantap. Ahwal syakhsiyah. Okay. Yang kelima adalah al-ghusl, mandi. Jadi benarkanlah untuk mandi. Mandi wajib. Okay. Taharatul mutahayyirah. Macam mana wanita mutahayyirah ni nak tahu waktu dia suci? Bila cara dia bersuci? Yang pertama, iza alimat waqta inqita'il haid. Bila dia tahu waktu terputusnya haid. Bi'an qalat a'lamu anna haidi kana yanqati'u ma'a ghurubis syams. Contoh dia tahu, dia cak ingat-ingat Saya ingat saya haid saya ni terputus bila matahari terbenam. Itu dia ingat pula kan. Jangan-jangan. Okay. Maka dia ni mestilah mandi setiap hari selepas matahari tenggelam. Okay. Jadi maghrib je dia kena masuk bilik air mandi kan. Macam tu. Sekali sehari dia kena mandi. Okay. Walaysa 'alayha fil yawmi wa laylah ghuslun siwa. Lazimah al-ghusl kull yawm aqiba ghurubi syams wa laysa 'alayha fil yawm wa laylah ghuslun siwa. Maka cukuplah dia ni kena mandi 1 kali sehari lah. Wa tusalli bizalik al-ghusl al-maghrib. Dan dia adalah disolat dengan solat maghrib lah dengan mandi tersebut kan. Wa tatawadda'u lima siwaha min as-salawat. Dan hendaklah diperwuduk pada waktu-waktu solat yang lain. Maksudnya disebabkan dia ingat dia ni suci pada waktu maghrib. Setiap kali maghrib dia kena mandi wajib, kemudian baru dia boleh solat maghrib. Adapun kalau untuk solat isyak, solat subuh, zuhur, tu dia hanya cukuplah berwuduk. Situasi dia. Okay. Tu situasi A lah. Maksudnya A dia tahu, gadis A ni dia tahu dia waktu suci dia adalah waktu terbenam matahari. Okay. Situasi yang kedua, iza lam ta'lam waqta inqita'ihi. Dia ni tak tahu langsung secara total kan. Maksudnya dia tak tahu langsung bila waktu dia biasa berhenti darah. Sebelum ni berhenti bila tak ingat dah. Lazimaha an taghtasila li kulli fariḍah. Untuk situasi wanita macam ni, wajib dia ni mandi setiap kali waktu solat. Setiap kali waktu solat je dia kena mandi wajib. Kesian kan? So ni sebab situasi dia mutahayyirah. Memang dia tak ambil tahu, tak sana ataupun dia sakit kan. Dia tak ingat. Dia ada tekanan mental menyebabkan dia lupa ke situ lain. Okay. Jadi dia ni kena mandi setiap kali waktu solat. Wa iza awjabna 'alaiha al-ghusl fa yushtaratu an taghtasila fi waqti solat. Maka wajiblah untuk dia ni mandi setiap kali waktu solat masuk. Okay. Wala yalzamuha al-mubadaratu bis-salah 'aqibal ghusl. Tapi tak wajib pun untuk dia ni bersegera solat selepas sahaja dia mandi. Okay. Wa yalzamuha asna' al-ghusl an turattiba baina a'dha'il wudu' idza lam yakun ghusluha bil inghimas. Okay. Dan hendaklah wajib bagi dia ni untuk
mengikut tertib anggota wuduk waktu dia mandi tu. Maksudnya dia mandi tu dia kena cuci muka, tangan, kepala, kaki. Kalau dia mandi dengan bukan secara inrimas. Inrimas ni cara tenggelamkan diri dalam air. Contoh masuk dalam kolam, terjun. Macam tu. Sah tak mandi wajib macam tu? Sah. Okay. Jadi nak mudah masuk ke kolam kan. Pergi wafah amal kan. Tak ada. Okay. Salatul mutahayyirah. Macam mana solat bagi wanita mutahayyirah ni kan? Okay. Apa situasi dia kan? Okay. Solat dia yalzamuha an tusalliya as-salawatil khams. Dia ni wajib menunaikan solat 5 waktu. Walaha an tusalliya al-janazah. Dia boleh solat jenazah wan nawafil dan solat sunat. Sawa'un kanat rawatib atau ghairu rawatib. Sama ada solat sunat rawatib ataupun solat sunat bukan rawatib. Jadi dia ni boleh je lah untuk lakukan kesemua jenis bentuk solat. Okay. Ada pun untuk situasi puasa. Okay. Puasa ni paling kesian lah, macam kritikal sebab dia lain lah, dia punya kiraan. Okay. Siyamul mutahayyirah. Yajibu 'alal mutahayyirah an tasuma Ramadhan kullah. Dia ni wajib puasa penuh. Untuk Ramadan, bulan Ramadan tu contoh kalau darah dia keluar banyak kan. Okay. Tapi dia tak ingat langsung. Maka dia ni wajib juga untuk puasa keseluruhan Ramadan dia. Lihtimali annaha tahirun jami'ah. Kerana ada kemungkinan yang dia ni suci sepanjang bulan Ramadan. Okay. Summa tasuma syahran akhar kamilan. Jadi dia ni lepas je habis 30 hari Ramadan, dia kena puasa 30 hari lagi bulan Syawal. Situasi dia macam tu. Dia kena puasa 30 hari lagi bulan yang seterusnya. Syawal. Tapi kalau Syawal tak boleh lah. Dia selepas 1 Syawal tu, dia kena puasa 30 hari. Macam tu. Okay. Sebab apa Sebab nanti kita tengok macam mana penentuan dia tu masa dia. Fayahsulu laha min kulli syahri 14 summa tukammil yawmain. Okay. Kan tadi dia puasa sebulan kan? Okay. Bila puasa sebulan, maksimum haid berapa hari? 15 kan? Okay, 15 hari. Okay. 15 malam lah kalau saya sini. 15 malam, 16 hari. Jadi sebenarnya dalam 1 bulan dia hanya dapat 14 hari je sebulan puasa. Sebab dia 50-50 Dia puasa 30 hari, dia hanya dapat 14 hari je sebenarnya. Gitu. Sebab ada kemungkinan yang dia ni separuh dia haid, separuh lagi dia suci. Sebab dia tak ingat. Macam tu. Jadi yang yakin adalah 14 hari. Jadi dia puasa 30, sebenarnya yang sah dia puasa hanya 14 hari sahaja. Sebab tu dia kena ganti lagi 1 bulan. Puasa penuh 30 hari berturut-turut. Ni untuk situasi wanita mutahayyirah lah. So macam kita ni memang kena hati-hati. Jangan sampai tahu kita jadi mutahayyirah, anak-anak kita ataupun orang sekeliling kita lah jadi golongan mutahayyirah. Kalau dia jadi mutahayyirah, dia kena beramal macam ni lah. Dia kena puasa penuh 30 hari berturut-turut. Okay. 14 hari baru 28 hari. Tapi kalau Ramadan 30 hari kan, so dia kena cari lagi berapa hari? 2 hari lah. Dia kena cari baki lagi 2 hari. Macam mana nak cari lagi 2 hari tu? Kena puasa lagi. Okay. Dia kena puasa lagi berapa hari? 18. Summa tukammil. Dalam kita ni summa tukammil yawmain al-baqiyain bi an tasum min 18 yawman. Dia ni kena puasa 18 hari lagi untuk cukupkan lagi 2 hari. Macam mana pula kira ni kan? Macam mana nak kira ni?
بأن تصوم من ثمانية عشر يوما ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومين الباقيان. Dia bukan kena puasa 18 hari betul-betul. Maksudnya 18 hari yang seterusnya tu 3 hari awal, 3 hari akhir. Contoh. Puasa 3 hari awal. 1, 2, 3. Lepas tu dia kena rehat lah. Tak puasa selama 4 sampai 15 ni. Lepas tu hari ke-16 dia kena puasa balik. Daripada 6 hari yang dia puasa ni, syarak menjamin bahawa sekurang-kurangnya 2 hari akan jatuh tepat pada waktu suci yang yakin. Tidak kira bila kitaran haid dia bermula. Sebab dia ragu-ragu, dia tak tahu bila, tak tahu macam mana. Maka situasi dia ni, bila buat macam ni, 3 hari awal, 3 hari akhir, insyaAllah dia ni akan dapat tepat 3 hari lah. Dia akan dapatlah 2 hari baki tu. Wa iza aradat an taqdiya yawmain. Contoh Ramadan tahun ni 29 hari je. Bukan sampai 30. Jadi dia kena puasa lagi 1 hari lah lepas dia 2 bulan puasa tu. Macam mana kan? Fatasumu yawmain. Maka hendaklah dia puasa 1 hari. Summa as-salis ba'da. Kemudian dia kena puasa pada hari yang ketiga. Ada tak di sini? Dia kena puasa pada hari pertama, summa salis ba'da, kemudian hari yang ketiga, summa sabi asyar, kemudian pada hari ke-17. Fayahsulul yawm biyaqin, maka dapatlah 1 hari secara yakin. Complicated tak untuk wanita mutahayyirah ni? Complicated kan? Jadi kena hati-hati lah. Maksudnya tak boleh untuk sampai tahap tak ingat langsung bila mula, berapa hari semua tu. Kena catat. Ni formula yang Imam Syafi'i bantu susun untuk kita. Imam Syafi'i genius. Macam mana Imam Syafi'i boleh fikir kan? Kita pun kena lah bersyukur lah ada yang sudi mengkaji untuk kita kan. Situasi yang ke-6. Kalau dalam start ini dia ada cerita lah kenapa mesti tempoh 18 hari. Maksudnya kenapa formula dia 18 hari tadi tu? Sebab batas maksimum haid batal puasa ialah 16 hari siang. Maksudnya maksimum biasa 16 hari kan orang suci. Jadi maksimum 16 hari period. Jadi 2 hari yang baki tu mesti suci. Mesti dia tu bersih kan. So nak cara dia kena 18 hari tu. Kalau kita ada contoh juga 18 hari tu macam mana? Mana tu? Nanti kita snack. Ni contoh tadi. Contoh kalau puasa untuk 1 hari tu. Hari pertama, lepas tu 1, 2, 3, hari ketiga, lepas tu sampai hari ke-17 situ lah. Ini macam lari sikit ni. Jadi mudah ada pasal sampai hari tu. Dah tak ada nombor. Ni ada 11 di sini. Sudah. Cuma 3 bulan, 4 bulan, dekat lah. Tapi kena puasa hari 1, hari ketiga, hari 17. Macam tu je lah. Mudah ni AI ni dia lari. Dan jarak masa ini mustahil haid maksimum 15 hari. Kan maksimum haid 15 hari kan. Jadi dia mesti paling kurang 1 hari dia akan dapat lah kalau dia puasa di situ. Dan tempoh 17 hari. Ini kategori yang ke-6 pula. Kategori yang ke-6. Kejap sikit lagi, berapa minit je lagi. Habis. Habiskan bab ni dulu kan. Esok insyaAllah kita cuba habiskan bab nifas pula. Bab yang ke-6, golongan yang ke-6, al-mutahayyirah az-zakirah lil waqti nasiyah lil adad. Wanita mutahayyirah, dia ni ingat masa dia didatangi haid tapi dia lupa bilangan. Contoh dia ingat awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan, tapi dia tak ingat berapa hari. Al-mutahayyirah az-zakirah li waqti adadiha wan nasiyah li adad adadiha hukmuha.
Okey, hukum dia macam mana? Anna lil yaqin min at-tuhri hukm at-tuhri wa lil yaqin min al-haidi hukm al-haidi. Jika tempoh yang dia yakin suci, maka dia kena hukumkan diri dia ni suci. Walil yakin min al-haidi hakama al-haidi. Untuk tempoh yang dia yakin dia haid, maka hendaklah dihukumkan diri dia haid. Amma zaman al-muhtamil lil haidi wa tuhri, adapun untuk tempoh yang dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu tempoh tu dia haid ke dia istihadah kan. Fa hukmuha ka haidi fil wad'i wa masil mushaf wal qira'ati fi ghairi salah wa katahiri fil ibadah al-muhtaja linniyah. Maka hukum pada hari-hari yang dia ragu-ragu ni, dia kena berhukum seperti haid pada persetubuhan, menyentuh mushaf, membaca Quran selain daripada solat. Dan dia kena hukum diri ni suci pada ibadah. Maksudnya dia solat, tawaf, puasa, dia boleh buat. Tapi untuk bersetubuh, pegang Quran, baca Quran tak boleh. Untuk situasi wanita yang macam ni. Sebab ada dia tempoh yang ragu-ragu kan. Okay. Wa in ihtamala al-waqtu inqita'an wajaba al-ghuslu li kulli fardin. Okay. Wa in lam yahtamil inqita'an wajaba wudu li kulli fardin. Okay. Apa maksud dia ni kan? Sekejap. Contoh. Pada waktu yang ada kemungkinan haid berhenti, yahtamil inqita'. Ihtamal waktu inqita' wajib al-ghusl li kulli fardin. Jika waktu yang ada kemungkinan dia ni suci pada waktu tu, wajib dia ni mandi wajib untuk setiap kali nak solat fardu. Sebab dia ada kemungkinan yang macam dia ingat-ingat lupa. Dia rasa macam boleh jadilah saya suci waktu tu. Jadi dia ni kena mandi wajib setiap kali dia waktu yang ada kemungkinan dia ni suci. Tapi kalau pada waktu yang tak ada kemungkinan dia ni suci ataupun putus darah, wajib berwuduk li kulli fardin. Waktu tu wajib dia ni berwuduk sahaja. Okay. Contoh ada kat bawah. Misal qalat kana ibtida'u haidi min awwal yawmin min asy-syahr. Permulaan haid saya adalah pada hari pertama pada bulan tersebut. Diingat tu je. Wala azkuru ghairu zalik. Dan aku tak ingat pun lepas tu apa. Dia ingat setiap kali awal bulan dia mesti aku pilih. Tapi lepas tu tak ingat dalam berapa hari saya pilih 7 ke 8 ke. Dia ingat-ingat lupa kan. Maka hukum dia anna yawman wa laylah min awwali syahri haidun biyakin. 24 jam ataupun sehari semalam pada hari pertama awal bulan tu adalah haid secara yakin. Summa taghtasilu ba'da. Kemudian dia kena mandi wajib. Wa tasiru fi tuhrin mashkuk fihi ila akhir 15. Dan jadilah dia ni dalam keadaan suci yang diragu-ragui sehingga 15 hari. Kan kalau maksimum haid 15 hari kan. Jadi selama mana 15 hari tu keluar darah, jadi dia ni dalam keadaan yang dia ni anggap diri dia haid, tapi sebenarnya dia ada ragu-ragu yang boleh jadi dia ni sebenarnya dah suci. Jadi pada tempoh ni tusalli wa taghtasil li kulli fardin. Dia ni kena solat dan kena mandi wajib pada setiap waktu solat. Itu. Sebab dia ada kemungkinan yang dia sebenarnya dah suci waktu tu. Jadi kemungkinan dia putus darah. Wa ma ba'dahu, adapun selepas daripada 15 hari tu tuhurun bi yakin. Dia ni adalah suci secara yakin ila akhir syahri, sehinggalah hujung bulan. Fa tatawaddau li kulli fariidah. Maka situasi selepas 15 hari ni, maka cukuplah dia ni berwuduk pada setiap kali waktu solat. Ni tu situasi dia. Sebab dia ingat dah haid dia pada awal bulan. Begitu. Ni contoh dia kat ni kotak bawah ni. Contoh hari 1 yakin haid. Maka dia ni dikira haid lah. Tak payah solat, tak payah puasa, tak boleh bersubuh semua tu.
Tapi hari kedua sampai hari 15 ada darah lagi. Cuma situasi dia ni dia ragu-ragu. Boleh jadi dia ni haid lagi, tapi boleh jadi dia dah putus darah. Jadi situasi dia kena ambil ihtiyat tadi. Dia mesti mandi setiap kali solat fardu untuk solat. Dan dia tak boleh bersetubuh, dia boleh solat, dia tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Macam tadi tu lah. Hari ke-16 sampai dah akhir bulan, contoh ada keluar darah lagi, maka waktu ni sebenarnya dia dah yakin suci sebab maksimum haid dia dah habis. Jadi dia wajib berwuduk setiap kali solat. Macam tu. Dia istihadah lah. Ini untuk situasi wanita yang zakirah lil waqti nasiyah lil hadat. Panggilan dah datang. Sikit lagi. Contoh yang kedua, qalat mutahayyirah a'lamu anni ahidu fi syahril marratain. Aku ingat bahawasanya aku ni telah didatangi haid pada 1 bulan sekali. Wa aku nufi salisihi haidan. Dan aku ingat aku mula haid pada hari ke-6. Hari ke-6. Wa hukmuha anna sadis haidun biyakin. Dan situasi dia adalah hari ke-6 tu adalah haid secara yakin. Untuk wanita ni sebab dia ingat hari yang ke-6. Then wal ashrul akhir tuhurun biyakin. Dan hari 10 hari terakhir itu adalah suci secara yakin. Wa minas sadis ila al-20 yahtamil inqita' duna turu. Kalau daripada hari selepas daripada hari ke-6 tu sehingga hari ke-20, dia ni mengandungi kemungkinan bahawa dia ni boleh jadi dia suci. Wa minal awwal ila sadis yahtamil at-turu faqat. Daripada hari pertama hingga hari ke-5, dia ni ada kemungkinan yang dia ni datangi haid. Macam tu. Sebabnya contohlah dia keluar darah hari pertama sampailah hari ke-20 kan. Tapi dia yakin dia period tu pada hari ke-6 je yang dia yakin. Sebab bulan lepas dia ingat aku haid bulan hari ke-6 tu rasanya. Macam tu. Boleh rasa-rasa tiba ingat yang 6 je, tak ingat 1. Situasi entahlah lain orang lain kan. Situasi dia ni dia ingat dia 6 je. Jadi hari 1 sampai 5 tu adalah hari yang ragu-ragu. Hari ke-6 tu sahaja hari yakin. Selepas tu adalah ragu-ragu juga. Macam tu. Jadi kalau yang hari ragu-ragu ni dia kena beramal seperti yang tadi lah. Kalau dia ada kemungkinan putus darah, maka setiap kali waktu solat kena mandi wajib. Tapi selebihnya tu wuduk sahaja. Gitu. 10 hari yang terakhir tu lah. 10 hari yang terakhir tu itu adalah suci secara yakin. 1 sampai 15. Gitu. 1 sampai 15 confirm ada kemungkinan period maksimum. Golongan yang ke-7. 15 minit. Golongan yang ke-7, al-mutahayyirah an-nasiyah di waqtil haid zakirah lil adat. Wanita mutahayyirah, dia ni ingat bilangan adat dia tapi dia lupa waktu dia keluar period. Ni mungkin biasa, ni mungkin normal lah. Macam tak normal sangat. Tapi dia ingat lah dia keluar 7 hari. Bulan lepas keluar 7 hari. Tapi dia tak ingat bila masa dia mula 7 hari tu kan. Dia lupa masa. Hukum dia wahid anna kulla zaman tayaqqanan fihi haidaha sabata fihi jami'u ahkamil haid. Pada setiap masa yang dia yakin haid, maka berlakulah hukum wanita haid. Jadi dia tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh. Itu dia. Lepas tu yang kedua, kulla zaman tayaqqanan fihi tuhuraha sabata fihi jami'u ahkam tahir al-mustahadah. Pada setiap masa yang dia yakin tu adalah waktu suci, maka dia ni mestilah berhukum seperti wanita suci yang istihadah. Sebab dia keluar darah kan.
Jadi dia ni istihadah lah. Tapi dia kena berhukum dengan hukum suci. Wa kullu zaman ihtamala fihi al-haid wa tuhuru awjabna fihi al-ihtiyat al-mutaqaddim fi al-mutahayyira al-mutlaqa. Pada zaman ataupun waktu yang ragu-ragu. Kalau tu sini doubtful. Ada ragu-ragu Doubt. Okay. Ragu-ragu, maka dia ni kena amalkan dengan ihtiyat. Kena amalkan ihtiyat tadi. Sama seperti wanita mutahayyirah mutlaqah tadi. Yang 6 perkara seperti wanita haid, 5 perkara seperti wanita suci. Ingat dia 6 perkara tadi? Okay. Apa dia 6 perkara tadi? Lalu dalam masjid. Okey, terbaik. Okay, 6 perkara tu dan 5 lagi perkara yang seperti wanita suci. Okey. Kemudian summa in kana hadha zaman al-muhtamil lit-tuhri wal-haid yahtamilu inqita' ad-dam wajaba al-ghusl li kulli fariḍah. Untuk tempoh yang diragu-ragukan ni, ada kemungkinan-kemungkinan ni, wajib dia ni untuk mandi wajib pada setiap kali waktu solat. Ihtimal inqita' ad-dam qablaha. Kerana ada kemungkinan bahawa darah dia terputus. Fa'in aliman annahu kana yanqati'u fi waqtin bi'ainihi min lailin aw nahar. Jika dia tahu annahu kana yanqati'u fi waqtin bi'ainihi min lailin aw nahar. Jika dia ni macam ingat sebenarnya darah dia ni terputus pada waktu malam atau waktu siang. Contoh dia ingatlah macam tak silap aku hari tu aku mandi wajib waktu malam. Macam tu, situasi gitu. Jadi dia ni ightasalat kulla yawmin fi zalikal waqti. Maka hendaklah dia ni mandi wajib pada setiap hari pada waktu tersebut. Setiap malam dia mandi. Gitu. Wala ghusla 'alaiha ila misli zalikal waqti min al-yawmis tsani. Dan tak perlu untuk dia mandi pada hari yang kedua. Wa yushtaratu lil hukmi al-mazkur syartan. Dia ada 2 syarat lah. Hukum untuk wanita yang ini. Dia ingat bilangan tapi lupa waktu dia. Syarat dia yang pertama, an ta'lama qadra ad-daw. Dia mestilah tahu kadar kitaran dia. Falau qalat haidi 15 wa ibtida'u dawri yawmu kaza wa la a'rifu qadra ad-daw fala fa'idah fi ma hafizat. Contoh dia ni dia kata haid saya biasanya 15 hari. Cycle dia biasanya mula pada hari pertama bulan kan. Ataupun hari pertama sekian-sekian macam tu. Wala a'rif qadra ad-daw. Tapi aku tak tahu keseluruhan cycle haid tu berapa kalau campur dengan suci. Contoh dia tak ingat lah tempoh suci dia berapa. Dia ingat 15 hari tu period je, tapi dia tak ingat suci dia berapa. Disebutkan sini fala fa'idah fi ma hafizat. Maka apa yang dia tahu dalam hari ini tak ada gunanya. Sebenarnya 15 hari yang dia ingat tu macam tak berfaedah dah. Gitu. Sebenarnya dia tak boleh lah fahukmuha hukmu mutahayyirah mutlaqah. Maka dia termasuk dalam kategori mutahayyirah mutlaqah tadi balik. Kesian kan ni. Jadi dia sebenarnya tak ingat pun. Itu syarat yang pertama lah. Syarat yang kedua, ta'lama ibtida' ad-daw. Dia kena tahu permulaan cycle dia, permulaan kitaran dia. Falau lam ta'lam ibtida'ahu kana laha hukmun mutahayyirah mutlaqah. Jika dia tak tahu permulaan kitaran dia, maka dia ni sama je, hukum mutahayyirah mutlaqah juga. Ka'an qala kana haidi 15 adlaltuha fi dawri. Haid saya biasanya 15 hari, tapi tak bila dah mula dia, tak ingat lah macam tu. Saya rasa saya ingat 15 tapi saya tak ingat lah bila, tak bila dah mula dia. Jadi dia tak fashion, tak boleh.
Okay, fala faedah fima zakara. Tak ada faedah pada apa yang dia ingat. Lihtimalil haidi wa tuhri wa inqita'i fi kulli waqti. Sebab ada kemungkinan dia ni haid, dia ni suci pada semua waktu. Okay. Wa min amsilatil mutahayyirah nasiyah li waqtil haidi zakirah lil adad. Ada contoh situasi untuk wanita yang mutahayyirah ingat bilangan tapi lupa masa ni. لو قالت كان حيدي 6 أيام من العشر الأولي أول kan ni من العشر الأول من كل شهر. Kalau korang punya buku tu apa? من العشر الأولي. Okay. أول من العشر الأول من كل شهر أولي. Pada 10 hari yang pertama ni jamak awal kan. Pada 10 hari pertama setiap bulan. Okay. Sebenarnya dia period dia ingat 6 hari. 6 hari tu pada kebiasaannya pada 10 awal bulan tu. Tapi random lah, maksudnya random. Dalam 10 tu boleh jadi 1 sampai 6, boleh jadi 2 sampai 7, 3 sampai 8. Macam tu, dia ada kemungkinan macam tu. Okay, gitu. InsyaAllah, betul. Okay. Sekarang macam ni macam mana situasi dia? Okay. Fal-khamisu was-sadisu haidun biyaqin. Okay. Situasi dia ni dekat bawah ni lah, dekat nombor bawah ni. Contoh kan. 1 sampai 10. Okay. Dia ingat yang kebiasaannya dia 6 hari dan biasanya tempoh dia tu dalam 10 hari pertama bulan tu. Jadi boleh jadi dia ni period 1 sampai 6 ataupun 2 sampai 7, 3 sampai 8, 4 sampai 10, 9, 1, 2, 3, betul. 5 sampai 10. Tu je kemungkinan dia kan. Okay. Jadi bila kemungkinan yang yakin, betul-betul yakin dia tu adalah haid hanyalah hari yang ke-6 dan hari yang ke-5 je. 5 minit je lagi. Ya Allah, masa macam berubih. Nak tanya soalan lagi kan? 5 dengan 6 tu je adalah hari yang yakin dia tu period. Macam tu. 5 dengan 6 je. 5, 6 haidun biyakin. Wa minas sabi' ila al-ashir yahtamil inqita'. Dan 7 sampai 10 ni adalah kemungkinan suci. Okay. Kemudian fatagtasil likulli fardin. Dan maka hendaklah 7 sampai 10 tu dia kena mandi pada setiap kali waktu solat. Okay. Wa minal awal ila al-khamis yahtamil turu falagus. Okay. Kalau 1 sampai sebelum 5 tu lah. Sampai 5 tu kan. 1 sampai 4 tu. Maka ni adalah kemungkinan dia ni suci. Kemungkinan dia ni suci dan mungkin didatangi haid juga. Okay. Maka dia ni tak perlu untuk mandi wajib setiap kali solat. Dia hanya perlu wudu. Okay. Ini untuk situasi zakirah li adad, nasiyah li waqti. Betul. Zakirah li waqti, nasiyah li adad. Betul. Nasiyah li waqti, zakirah li adad. Allah, tak tukar-tukar lah. Okay. Wallahu ta'ala a'lam untuk malam ini. Okay. Istihadah adalah ujian, bukan hukuman kan. Kena pegang yang ni lah. Istihadah ni bukanlah satu ujian. Bukan satu hukuman. Tapi adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Setiap kesukaran, wuduk yang diulang-ulang dan kekeliruan yang dihadapi oleh wanita istihadah adalah sebab pahala yang besar di sisi Allah. Pegang tu je. Kalau rasa susah, rasa berat, semua tu anggap itu adalah pahala besar di sisi Allah. Special, lelaki tak dapat. Akhwat je dapat. Ni pahala kita kan. Okay, dan kita ni jangan putus asa lah dengan kerumitan fit. Sebenarnya kita jangan, aduh pening lah nak kena ingat ni, nak kena ingat tu. Tak apa, belik satu-satu balik kan. Tengok balik nota kita dan kitab ni, macam mana yang kita dah belajar kan. Kalau tak ingat, tanya balik pelajar cemerlang. Tanya balik Ustazah Ustazah Aida, Ustazah Atira,
Ustazah Alia Maisara, Alia Azizi kan. Rasa nak sebut semua kan. Semua yang ada kat sini malam ni. Ustazah Izzah. Okay. Mana Ustazah Zulaikha Yusuf? Dia menyorok dah. Dia menyorok belakang tiang lah, tak nampak dia seorang je. Pandai. Jadi tiga untuk malam ni. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi.